Temuduga bagi Jabatan Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Grade C5 di Jabatan Alam Sekitar. Mari kita lihat beberapa tips untuk membantu anda. Ayuh kita mulakan. Tips yang pertama, kenali Jabatan Alam Sekitar dan tugas utama. Sebelum temuduga, pastikan anda memahami peranan Jabatan Alam Sekitar dan tanggungjawab sebagai penolong pegawai kawalan alam sekitar. Antara tugas utama termasuklah memantau pencemaran alam sekitar, menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dan membantu dalam pendidikan kesedaran awam. Pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas mampu menunjukkan minat dan komitmen yang tinggi terhadap alam sekitar semasa temuduga. Tips yang kedua, fahami isu semasa berkaitan alam sekitar. Panel temuduga mungkin akan bertanya tentang isu-isu semasa seperti pencemaran udara, perubahan iklim atau pengurusan sisa plastik. Anda boleh membaca laporan alam sekitar, berita-berita terkini dan dasar-dasar kerajaan seperti Dasar Alam Sekitar Negara. Ini akan membantu anda memberikan jawapan yang relevan dan bernas. Tips yang ketiga, lazimi latihan untuk biasakan diri dengan soalan. Latih diri anda dengan jawapan yang yakin dan spesifik. Contohnya, jika ditanya tentang kekuatan, anda boleh menjawab, saya sangat teliti dalam memantau data pencemaran dan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak. Nervous ke tu? Jangan risau. Kami di Panduan Kerjaya Kerajaan boleh membantu anda. Layari laman Panduan Kerjaya Kerajaan dan cari ruangan Temuduga Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Grade C5. Anda boleh dapatkan overview jawatan, panduan temuduga, contoh soalan dan soalan latih tubi yang disediakan khas untuk membantu anda. Ingat, persediaan adalah kunci kejayaan. Practice makes perfect. Jangan lupa langgani saluran kami untuk lebih banyak tips kerjaya dan temuduga.